Anda boleh habiskan seumur hidup Anda cuba untuk berubah, tetapi akhirnya tidak berjaya capai apa-apa. Nak tahu kenapa? Sebab Anda cuba ubah kehidupan Anda tanpa mengubah minda Anda. Sekarang jawab saya dengan jujur, adakah Anda benar-benar hidup seperti yang Anda impikan? Atau Anda hanya belajar untuk reda dengan apa yang Anda ada? Hakikatnya pahit, kebanyakan orang terperangkap dalam fikiran mereka sendiri, hidup dalam realiti yang mereka tidak pernah pilih secara sedar. Dan lebih teruk, mereka anggap itu perkara biasa. Hari ini saya akan tunjukkan kenapa tiada apa akan berubah dalam hidup Anda, selagi Anda tak faham perkara ini. Tahu tak, kebanyakan orang habiskan masa bertahun-tahun cuba baiki apa yang berlaku di sekeliling mereka, padahal yang sepatutnya diperbaiki adalah dalam diri sendiri. Mereka mahu lebih banyak wang, hubungan yang lebih baik, kesihatan yang lebih baik. Tetapi keputusan yang mereka dapat tetap sama, tahun demi tahun. Nak tahu kenapa? Sebab mereka cuba ubah hasil, tanpa menyentuh akar masalah. Dan hasil tak pernah menipu. Ia tunjukkan dengan jelas di mana kedudukan Anda sekarang, bukan di mana Anda mahu berada. Akaun bank Anda tak menipu. Tubuh yang Anda lihat di cermin tak menipu. Semangat Anda setiap kali bangun pagi pun tak menipu. Anda boleh tipu diri sendiri dengan kata-kata, beri alasan, rasionalisasi, cipta cerita untuk menenangkan hati. Tapi hasil, ia sentiasa berkata benar. Sekarang beritahu saya, adakah Anda benar-benar hidup seperti yang Anda inginkan? Atau Anda dah terbiasa dengan kehidupan yang jauh daripada apa yang Anda layak? Mungkin Anda fikir, tapi Bob, saya kerja keras, saya jujur, saya cuba sedaya upaya. Saya percaya Anda. Tapi ini bukan soal usaha fizikal atau niat baik. Ini tentang pemprograman minda. Dulu, semasa saya bermula, saya hanya memperoleh sekitar RM14,000 setahun, sedangkan saya berhutang kira-kira RM21,000. Situasi itu terasa mustahil untuk diubah. Saya sendiri tak dapat bayangkan jalan keluar. Hidup saya seperti satu gelong kekecewaan yang senyap. Sehinggalah suatu hari, seorang lelaki bertanya kepada saya satu soalan yang sampai hari ini masih terngiang dalam fikiran saya, kenapa awak tak ubah keputusan hidup awak? Soalan itu nampak mudah, tapi ia benar-benar menyedarkan saya. Sebab sebelum itu, saya tak pernah tahu pun bahawa ia boleh diubah. Saya fikir hidup ini berlaku kepada saya, ia adalah akibat dari perkara di luar kawalan saya. Tapi kebenarannya, sayalah yang mencipta semua itu melalui pemikiran, kepercayaan, dan paradigma saya. Dan mungkin Anda juga sedang melakukan perkara yang sama, tanpa sedar. Pernah tak Anda tanya diri sendiri kenapa Anda masih berdepan masalah keuangan, emosi, atau kerjaya yang sama, walaupun Anda cuba untuk berubah? Pernah tak Anda sedar bahawa bila peluang muncul, sesuatu dalam diri Anda sabotaj usaha Anda? Anda bermula dengan penuh semangat, tapi sekejap saja Anda kembali ke tabiat lama. Skim yang dinamakan paradigma. Ia tidak dapat dilihat, tapi ia mengawal segalanya. Dan perkara paling pelik ialah, kebanyakan orang cuba ubah hidup mereka tanpa sedar yang paradigma itu wujud. Ia seperti cuba tukar destinasi tapi GPS dalam kereta tak diubah. Anda boleh tekan minyak, pusing steering, tukar tayar. Tapi kalau destinasi dalam sistem masih sama, Anda tetap akan sampai ke tempat yang sama. Dan inilah yang perlahan-lahan menghancurkan kehidupan ramai orang. Mereka percaya mereka tak bernasib baik. Bahawa mereka tidak dilahirkan untuk berjaya. Bahawa hidup ini memang susah. Tapi semua itu hanyalah kepercayaan yang diwarisi, kepercayaan yang ditanam sejak kecil. Banyak kali, kepercayaan ini disampaikan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Dan ia tertanam begitu dalam minda bawah sedar sampai kita tak sedar yang kita sedang dipandu olehnya. Dan di sinilah munculnya kesakitan yang tak bersuara yang dirasai oleh ribuan orang. Mereka lihat keputusan hidup mereka dan merasa seperti gagal. Tapi kegagalan itu bukan salah mereka. Ia adalah akibat dari program yang sedang berjalan dalam fikiran mereka. Soalnya sekarang,
Sampai bila anda nak biarkan program ini memandu hidup anda? Saya masih ingat satu peristiwa semasa saya berada di Toronto. Saya berbual dengan seorang anak muda yang bijak, penuh impian, tapi terperangkap dalam masalah keuangan. Dia berkata kepada saya, "Bob, saya dah cuba buka 3 bisnes. Semua gagal. Mungkin saya tak dilahirkan untuk ini." Saya tanya dia, "Berapa pendapatan paling tinggi yang awak pernah dapat dalam setahun?" Dia jawab, "Sekitar RM70,000. Saat itu saya terus faham. Dia sebenarnya bukan sedang cipta sesuatu yang baru, dia cuma ulang balik corak pemikiran lamanya. Dan selagi angka itu masih tertanam dalam paradigmanya, tak ada apa yang akan berubah. Corak itu menetapkan sempadan sejauh mana dia percaya dia mampu pergi. Dan bila dia cuba pergi lebih jauh, sesuatu dalam dirinya menariknya semula. Takut, ragu-ragu, bertangguh, mudah terganggu. Ia seperti termostat dalaman. Bila suhu naik terlalu tinggi, sistem akan sesuaikan kembali ke tahap biasa. Dan biasa itu adalah apa yang anda sanggup terima, walaupun ia buat anda menderita. Kau tahu tak? Aku dah lihat benda ni berlaku berkali-kali kepada usahawan, artis, doktor, ibu tunggal, pelajar universiti. Orang yang bijak. Orang yang ada potensi luar biasa. Tapi mereka tak sedar yang mereka sedang dikawal oleh satu kuasa dalaman yang lebih kuat daripada apa-apa motivasi sementara. Perubahan yang sebenar bermula bila kau pandang hasil hidup kau dengan kejujuran yang menyakitkan. Tanpa alasan. Tanpa main mangsa. Tanpa bandingkan diri kau dengan sesiapa. Hanya kau, kebenaran dalam diri kau, dan keputusan bahawa hidup begini sudah tak cukup lagi. Sekarang aku nak ajak kau, berhenti sekejap dan tengok hidup kau seolah-olah kau sedang memerhatikannya dari luar. Tengok corak yang berulang. Tengok keputusan-keputusan yang tak pernah berubah. Lepas tu tanya soalan paling kuat yang aku pernah dengar dalam hidup aku, kenapa aku tak ubah hasil hidup aku? Soalan tu mungkin pedih. Tapi ia juga mungkin jadi titik perubahan terbesar dalam hidup kau. Ia terjadi pada aku. Ia boleh berlaku pada kau juga. Kau mungkin pernah dengar perkataan paradigma. Tapi kau betul-betul faham tak apa maksudnya? Sebab kalau kau tak faham benda ni secara mendalam, jujurnya, peluang kau untuk ubah hidup sangatlah tipis. Paradigma ialah satu set tabiat, kepercayaan, corak pemikiran dan tingkah laku yang terbentuk dalam hidup kau, dan semuanya tertanam dalam minda bawah sedar. Dan inilah yang paling penting, paradigma kau yang tentukan hasil hidup kau, bukan keinginan kau, bukan apa yang kau baca, bukan mimpi kau. Tapi apa yang telah diprogram dalam diri kau. Bayangkan paradigma tu macam perisian komputer, dan tubuh kau ibarat perkakasan, hardware. Kau boleh tekan butang yang berbeza, tapi kalau sistemnya sama, hasilnya tetap akan sama. Dan yang paling menakutkan, ramai orang tak sedar pun yang mereka hidup dalam mod automatik. Kau nak tengok benda ni berlaku secara nyata. Tengok orang sekeliling kau. Tengok orang yang tiap-tiap tahun cakap nak ubah hidup, tapi dah 5, 10, 15 tahun buat benda yang sama. Kau fikir dia suka keadaan tu? Tidak. Tapi dia terperangkap dalam corak pemikiran yang tertanam sejak dulu. Dan kau tahu bila semua ni bermula? Sejak kecil. Kau lahir macam kertas putih kosong. Tapi dengan masa, kau mula serap idea, kepercayaan, ketakutan, penilaian. Duit tu kotor, kena belajar rajin dan kerja kuat kalau nak hidup, orang kaya cepat mesti menipu, jangan pasang impian tinggi sangat, nanti kecewa. Semua ni masuk ke dalam minda bawah sedar dan akhirnya membentuk paradigma kau. Kau mungkin dah tak ingat kata-kata tu, tapi ia masih hidup dalam diri kau. Dan ia mempengaruhi setiap keputusan yang kau buat. Fikir baik-baik, paradigma ni macam penapis halimunan. Kau tengok dunia ikut dia. Kalau paradigma kau kata kau hanya layak dapat lebih kurang RM7,000 sebulan, maka walaupun ada peluang kau dapat RM28,000, ada sesuatu dalam diri kau yang akan sabotaj peluang tu. Kau akan tangguh, kau akan ragu, kau akan tolak peluang tu.
Bukan sebab kau tak mampu, tapi sebab sistem dalaman kau dah tetapkan ceiling dan dia akan buat apa saja untuk pastikan kau tak melebihi ceiling tu. Dan benda ni berlaku kepada semua jenis orang. Tengok Mike Tyson, salah seorang peninju terhebat dalam sejarah. Dia pernah dapat lebih daripada 200 juta dolar Amerika, iaitu lebih daripada 940 juta ringgit Malaysia. Tapi dia hilang semuanya. Kenapa? Sebab paradigma dalam diri dia diprogram untuk hidup dalam kekurangan. Untuk musnahkan diri sendiri. Dia ada bakat, dia ada kejayaan sementara, tapi dunia dalaman dia tak bersedia nak tahan semua tu. Jadi semuanya runtuh. Benda macam ni berlaku sepanjang masa, dalam pelbagai bentuk. Ada orang menang loteri, tapi dalam beberapa tahun habis semua. Ada orang mulakan bisnes bagus, tapi tak mampu kekalkan. Ada orang dapat pasangan yang baik, tapi rosakkan hubungan sebab tak yakin diri. Semua tu tanda-tanda satu masalah yang sama, paradigma tak selari dengan hasil yang diinginkan. Mungkin sekarang kau tanya, macam mana aku nak kenal pasti paradigma aku? Jawapannya mudah, tengok hasil hidup kau. Kewangan kau, hubungan kau, kesihatan kau, keyakinan diri kau, rutin harian kau, semua tu cerminan paradigma kau sekarang. Apa yang kau alami sekarang bukan bayangan kehendak kau, tapi bayangan apa yang dah tertanam dalam diri kau. Sebab tu, perubahan luaran saja tak cukup. Tukar kerja, pindah bandar, putus cinta, tukar gaya pakaian, semua tu tak guna kalau akar masalah tak diubah. Dan akar tu adalah paradigma kau. Ibarat kau tukar wallpaper pada komputer yang penuh virus. Luar nampak lain, tapi dalam masih rosak macam dulu. Sekarang saya ingin kongsikan sesuatu yang saya temui selepas lebih daripada 50 tahun mengkaji topik ini. Paradigma tidak akan berubah hanya dengan kekuatan kehendak. Perubahan sebenar berlaku melalui pengulangan dan penglibatan emosi. Anda perlu menggantikan kepercayaan lama dengan idea-idea baharu. Anda perlu mendedahkan diri anda kepada pemikiran yang mencabar corak minda anda sekarang. Dan anda perlu melakukannya dengan konsisten setiap hari sehingga idea-idea baharu itu menjadi sebahagian daripada diri anda. Begitulah cara saya berubah. Saya mula mengulangi afirmasi, membayangkan matlamat saya, dan mengaitkan emosi saya dengan gambaran baru tentang diri saya. Pada mulanya, ia kelihatan pelik. Tapi saya teruskan juga. Saya tahu bahawa jika saya mahu mengubah hasil hidup saya perlu mengubah sistem dalaman saya. Dan lama-kelamaan, perubahan itu berlaku. Ia tidak datang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Anda juga boleh melakukannya. Anda boleh mengubah paradigma anda. Tetapi anda perlu bermula sekarang. Jika tidak, 5, 10 atau 20 tahun akan datang akan tetap sama. Dan anda akan menyangka bahawa anda tidak bernasib baik, itu takdir, atau hidup tidak memihak kepada anda. Hakikatnya, ia hanyalah paradigma anda yang berkata, sampai sini sahaja kamu mampu pergi. Tapi realitinya, anda boleh melangkah lebih jauh. Anda cuma perlu belajar bagaimana untuk mengawal sistem dalaman anda, bukan membiarkan ia mengawal anda. Anda mungkin dibesarkan dengan ajaran bahawa anda mesti belajar bersungguh-sungguh, dapat keputusan yang baik, cari pekerjaan tetap, dan hidup dengan stabil. Rancangan ini memang nampak logik, selamat dan masuk akal. Tapi tiada siapa beritahu anda bahawa sekolah mengajar anda untuk mengumpul maklumat, tapi tidak pernah mengajar anda untuk benar-benar berfikir. Dan di situlah silap paling besar dalam sistem pendidikan tradisional. Ia menghasilkan individu yang berpengetahuan tapi tidak berubah secara dalaman. Sepanjang saya mengkaji pembangunan diri, perkara yang paling menyentuh hati saya ialah apabila saya lihat ramai orang yang sangat cerdas, doktor, jurutera, eksekutif, masih hidup dengan hasil yang biasa-biasa. Mereka tahu banyak, tetapi sedikit yang mereka lakukan dengan pengetahuan itu. Sebabnya mudah, paradigma mereka tidak pernah berubah. Sistem pendidikan hanya menuangkan ilmu ke dalam fikiran mereka, tanpa pernah mengajar mereka bagaimana untuk memprogram semula minda mereka. Saya sendiri bukti nyata. Saya hanya belajar selama 2 bulan di sekolah menengah.
Saya tiada sijil tergantung di dinding. Tiada gelaran atau kelayakan akademik rasmi yang boleh menjelaskan kejayaan hidup saya. Tetapi saya tetap berjaya membina sebuah syarikat dengan pendapatan sekitar 30 juta ringgit Malaysia, mengembara ke seluruh dunia, dan hidup dengan kebebasan serta tujuan. Dan semua ini bukan kerana saya menerima pendidikan tradisional, tapi kerana saya belajar sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah tahu, bagaimana untuk menggunakan minda saya dengan sedar. Fikirkanlah, sekolah melatih kita untuk menjadi pekerja yang baik. Ia ajar kita untuk ikut peraturan, hafal fakta, dan ulang jawapan. Ia beri ganjaran bila kita patuh. Tapi ia tidak pernah menggalakkan kita untuk bertanya, siapa saya? Apa yang benar-benar saya mahu, atau apa kekuatan kreatif yang saya ada. Dan hasilnya, dunia penuh dengan orang pintar yang hidup dalam kehidupan yang mereka tidak cintai. Berapa ramai orang yang anda kenal yang ada ijazah universiti, tetapi tidak bahagia dalam pekerjaan, berdepan masalah keuangan atau hilang arah. Berapa ramai yang habiskan bertahun-tahun belajar formula matematik, struktur biologi dan tarikh sejarah, tetapi tidak pernah belajar cara mengurus emosi, menetapkan matlamat yang jelas, atau membina visi hidup mereka sendiri. Sebab itu saya katakan, pengetahuan tidak mengubah apa-apa jika ia tidak mengubah tingkah laku. Dan tingkah laku dikawal oleh paradigma. Jadi tak kira berapa banyak maklumat yang anda kumpulkan, jika ia tidak turun dari minda sedar anda ke minda sepada sedar, ia tidak memberi manfaat. Ia hanya memenuhi ruang. Dan kesan sampingannya amat menyakitkan, kekecewaan. Sebab sekarang anda tahu apa yang patut anda buat, tapi anda tak mampu lakukannya. Anda ada ilmu, tapi hasilnya masih sama. Dan kemudian datang rasa bersalah, rasa tidak cukup, fikiran bahawa mungkin aku memang bermasalah. Tapi sebenarnya, tiada apa yang salah dengan anda. Masalahnya terletak di akar sistem. Mereka ajar anda untuk tahu, tapi tidak pernah ajar anda untuk menjadi. Satu kajian yang diterbitkan dalam Asterisk Journal of Adult Development Asterisk menunjukkan bahawa kebanyakan orang dewasa merasakan mereka tidak hidup sepenuhnya mengikut potensi mereka, walaupun mereka sangat berkebolehan dalam bidang masing-masing. Ini satu tragedi. Orang yang hebat terperangkap dalam corak yang menghalang mereka daripada bersinar. Dan semuanya kerana tiada siapa yang pernah beritahu mereka bahawa ada perbezaan besar antara maklumat dan transformasi sebenar. Dan apa yang paling kejam? Sistem pendidikan telah memberi kita ilusi bahawa pengetahuan formal itu mencukupi untuk mengubah hidup kita. Apabila kita akhirnya sedar bahawa hidup ini tidak berjalan seperti yang kita sangka, selalunya kita sudah pun tenggelam dalam timbunan bel, tekanan, perbelanjaan, dan tanggungjawab. Dan waktu skim suara di dalam diri mula berbisik, sekarang sudah terlambat. Tapi sebenarnya, tidak pernah wujud istilah terlambat. Saat yang tepat untuk mengubah hidup sentiasa adalah asterisk sekarang asterisk. Saya masih ingat satu kisah yang sangat menyentuh hati saya. Seorang lelaki berumur 58 tahun, memiliki 3 ijazah universiti, datang kepada saya. Dia kelihatan letih, kecewa, dan memberitahu bahawa dia rasa dirinya seorang penipu. Bob, saya sudah belajar bersungguh-sungguh, tapi kenapa saya masih hidup dalam kebimbangan tentang duit? Apa yang saya buat salah? Saya pandang tepat ke matanya dan berkata, kau tak buat salah. Cuma kau belajar jalan dari kepala ke kertas. Tapi kau belum pernah belajar jalan dari minda ke hasil. Dan saat itu dia faham. Masih belum terlambat. Dia hanya perlu belajar bagaimana untuk menyusun semula ilmu yang telah dia miliki dengan satu bentuk pemikiran dalaman yang baharu. Maka kami pun mulakan proses itu bersama. Dia program semula paradigma dalam dirinya, tetapkan semula matlamat hidupnya, dan dalam masa kurang dari 2 tahun, dia berjaya membina sebuah perniagaan yang mengubah sepenuhnya tahap dan makna kehidupannya. Kalau hari ini kau rasa ada potensi dalam diri tapi ia tak nampak pada hasil kau, ketahuilah bahawa masalahnya bukan pada kurangnya maklumat, tapi pada paradigma yang perlu dibina semula. Ia bukan tentang memadam apa yang kau telah pelajari, tetapi menyusun, merangka semula, dan menyambungkan semula semua itu dengan cara yang menyokong kehidupan yang kau mahu bina. Sebab akhirnya,
Pendidikan yang paling bernilai bukan yang beri kau sijil, tetapi yang beri kau kebebasan. Kebebasan untuk jadi siapa yang benar-benar kau mahu jadi. Kebebasan untuk hidup sebagaimana yang benar-benar kau impikan. Dan kebebasan ini hanya datang bila kau belajar mendidik minda kau sendiri. Saya bermula dengan kerja mencuci satu pejabat kecil. Ia bukan pekerjaan impian. Tiada glamor. Cuma lantai, sabun pencuci, senyap dan kesungguhan. Tapi ketika itu, skim satu-satunya yang saya ada. Dan itu jugalah yang saya mampu buat. Ramai orang tengok kerja tu sebagai kerja kasar biasa. Tapi saya nampak ia sebagai alat. Sebagai medium. Satu peluang untuk saya praktikan segala yang saya sedang belajar. Sebab saya bukan sekadar bersihkan pejabat, saya sedang bersihkan bahagian dalam diri saya. Saya sedang program semula fikiran saya. Semasa saya mop lantai, saya ulangi kata-kata positif. Saya bayangkan matlamat saya. Saya gambarkan diri saya tinggal di bandar lain, jalankan perniagaan yang berjaya, beri inspirasi kepada ramai orang. Sedikit demi sedikit, paradigma lama saya mula runtuh. Suara yang selalu berbisik, kau ni tak lain, tak lebih daripada orang biasa, mula hilang. Ia diganti dengan satu keyakinan baru, kau lahir untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika skim semuanya mula berubah. Perlahan-lahan saya mula dapat lebih banyak kontrak. Seorang pelanggan perkenal saya kepada seorang lagi. Dan seorang lagi. Dalam beberapa bulan sahaja, saya dah tak hanya bersihkan pejabat di Toronto. Saya mula beroperasi di Montreal, kemudian di Boston, Cleveland, Atlanta, dan sebelum saya sedar, saya sudah sampai ke London, di United Kingdom. Semua ini berlaku dalam tempoh kurang dari 5 tahun. Seorang lelaki yang dahulu hanya menjana pendapatan sekitar RM120,000 setahun dan menanggung hutang sebanyak RM180,000, kini menjana lebih daripada RM5 juta setahun. Bila orang tanya saya, apa kerja awak? Saya jawab ringkas, saya bersihkan pejabat. Dan saya baca *Think and Grow Rich* setiap hari. Tapi sebenarnya, saya sedang praktikan satu prinsip yang tak dapat dilihat, yang hanya difahami oleh segelintir orang. Ubah apa yang berlaku di dalam diri, dan dunia luar akan berubah. Apa yang saya mahu kau faham ialah, bukan jenis kerja itu yang bawa perubahan. Bukan nasib. Tapi keputusan saya untuk program semula cara saya berfikir. Saya berhenti fikir secara terbatas. Saya berhenti ulang alasan yang orang lain selalu guna. Saya buat keputusan untuk berhenti cakap, saya tak boleh, dan mula tanya, macam mana saya boleh? Dan perubahan pendekatan yang kecil itu telah membuka pintu-pintu yang selama ini saya sangka terkunci. Kebanyakan orang tunggu momen besar. Peluang ajaib. Tapi apa yang betul-betul ubah hidup kita ialah apa yang kita buat dengan apa yang kita ada di tempat kita berdiri sekarang. Sebab bila kita mula bertindak dengan gambaran mental yang baru, dengan corak pemikiran yang baru, alam semesta akan beri respons. Ia akan beri respon melalui orang, keadaan, idea, dan peluang yang selama ini sudah ada di sekeliling kita, cuma kita tak nampak, sebab paradigma lama kita butakan mata kita. Dan pada titik skim saya sedar, kalau kau nak ubah hidup kau, kau kena ubah dulu gambaran yang kau ada tentang diri sendiri. Dan gambaran itu kena dibentuk dengan niat yang jelas. Ia perlu dipupuk setiap hari dengan fikiran baru, emosi baru, keputusan baru. Sebab keinginan saja tak cukup. Kau kena buat keputusan. Dan keputusan itu adalah titik permulaan bagi setiap transformasi. Ini satu cabaran untuk anda. Selama 7 hari akan datang, pilih satu tabiat yang mencerminkan identiti baru yang anda ingin bentuk, dan amalkannya setiap hari. Ia boleh jadi bangun 1 jam lebih awal, menulis matlamat anda dalam buku nota, mengulang satu kata-kata afirmasi dengan keyakinan, atau membayangkan kehidupan ideal anda seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Tetapi lakukan dengan niat yang jelas, dan tenaga emosi yang kuat. Kerana pengulangan yang disertai emosi ialah apa yang mengubah paradigma dalaman. Anda mungkin fikir ia terlalu mudah. Saya faham. Saya juga pernah meragukannya pada mulanya.
Tetapi selepas lebih 50 tahun mengamalkan prinsip ini, dan menyaksikan ribuan orang mengubah hidup mereka berdasarkan idea-idea ini, saya boleh katakan dengan penuh keyakinan, apa yang nampak mudah, selalunya yang paling mengubah segalanya. Anda tidak perlukan satu keajaiban. Anda perlukan satu kaedah. Satu proses. Satu cara berfikir yang baru yang mencetuskan satu cara bertindak yang baru. Dan tindakan itu, yang disokong oleh imej diri yang baru, adalah apa yang akan menstruktur semula paradigma Anda. Dan apabila paradigma berubah, segalanya berubah. Hubungan Anda berubah. Kesihatan Anda bertambah baik. Akaun bank Anda bertambah. Tenaga Anda meningkat. Kehidupan Anda berubah sepenuhnya. Tetapi tiada siapa boleh lakukan ini untuk Anda. Bukan saya. Bukan pasangan Anda. Bukan ketua Anda. Bukan keluarga Anda. Hanya Anda. Ia sentiasa Anda. Dan apabila Anda terima perkara ini, apabila Anda ambil tanggungjawab penuh ke atas pemrograman mental Anda, waktu itu barulah Anda mengawal hidup Anda sepenuhnya. Skim yang saya lakukan. Saya ambil alih, walaupun saya sendiri tidak tahu apa yang saya sedang lakukan pada awalnya. Walaupun saya hanya menyapu lantai. Walaupun saya berhutang. Walaupun saya kurang pendidikan. Kerana apa yang Anda miliki hari ini tidak menentukan apa yang Anda boleh cipta esok. Apa yang menentukannya ialah apa yang Anda percaya tentang diri Anda. Dan jika ada satu perkara yang saya mahu Anda ingat daripada semua ini, ia adalah, realiti luar Anda tidak akan lebih besar daripada imej dalaman yang Anda simpan dalam diri. Kalau Anda mahu ubah segalanya, ubahlah imej itu. Beri ia makan. Lindungi ia. Kukuhkan ia. Dan percayalah, kehidupan yang Anda impikan sudah pun menanti Anda. Ia hanya menunggu Anda hadir dengan paradigma yang baru. Semua yang kita bincangkan di sini, setiap contoh, setiap renungan, semuanya merumuskan satu kebenaran yang mudah tetapi sangat mendalam. Hidup Anda tidak akan berubah selagi Anda tidak mengubah cara minda Anda diprogramkan. Paradigma yang mengawal pemikiran, tindakan dan hasil Anda mesti ditulis semula, dan hanya Anda yang boleh melakukannya. Sekarang setelah Anda faham perkara ini, tiada jalan untuk berpatah balik. Kesedaran ini tidak boleh lagi diabaikan. Dan bermula dari detik ini, setiap langkah yang Anda ambil ke arah pemrograman minda yang baru akan mendekatkan Anda kepada kehidupan yang benar-benar Anda layak miliki. Dan jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, ketahuilah bahawa apa yang akan datang selepas ini akan membawa Anda lebih dalam lagi. Video seterusnya sudah pun muncul di skrin Anda, dan dalam video itu kita akan naik ke satu tahap lagi dalam perjalanan ini. Anda akan maju 1% dalam perkembangan pribadi Anda dan mengembangkan kesedaran Anda lebih luas lagi. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Jumpa Anda di video yang seterusnya.